kan dia dulu ahli apabila dia tidak seterus kan. Jadi kita niatlah juga untuk suaminya nama apa saya tak tahu sebutan nama Ahmad Ahmad niatlah betul niatlah Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi nasta'in. اللهم اجعل ثواب ما قرأناه وما ألف إليه من تهديد وتحديد والصلاة والسلام على البشير النذير إلى حضرة المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم زيادة في شرف الأعظم ثم صدقة منه في الأنبياء والمرسلين وأولاده وأهل بيته وحضرته الطاهرين وفي الصحابة أجمعين وخصوصا إلى روح المرحوم أحمد بن هوى وأصوله وفروعه ومن ينتسب إليه أجمعين. اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه. اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه. اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه. وإلى أرواح من اجتمعناها هنا بسببهم وأصولهم وفروعهم ومن ينتسب إليهم أجمعين. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية وادخلي في عبادي وادخلي الجنة. اللهم افتح علينا أبواب الخير وأبواب البركة وأبواب الرزق وأبواب القوة وأبواب الصحة وأبواب الصحة وأبواب الصحة وأبواب السلام وأبواب المودة وأبواب المغفرة وأبواب الجنة. اللهم عافنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة واصرف عنا بحق القرآن العظيم بنبيك الكريم شر الدنيا وشر الآخرة. غفر الله لنا ولهم برحمته يا أرحم الراحمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. آمين. تقبل الله منكم تقبل يا Setengah banyak tak naik semua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perempuan
Alhamdulillah sebelum saya terlupa hari Sabtu ni ada Matu'ain bulanan Ustazah bulan sabar. Jadi perempuan luangkanlah sedikit masa hanya sejam sebab dia ni kita jemput, kita malu lah kalau dia naik tak ada orang. Saya tak tahu ni, biasanya saya tanya dia tu tak nak siapa, dia tak tanya. Ya, pasal dia tak apa dengan kita. Pasti image masjid kita. Sebab kita pakai nama masjid. Nah, pakailah main, kita orang lain tak main. Jadi kita ada apa saja kena dimaruhkan sejam saja. Kan? Hari bila tu? Sabtu ni. Berapa bulan? 26. Ya, 25. Hari nak minta silau. Semua pergi ke surau dia satu. Surau Al-Huda. Pukul 9 pagi. Pakai seragam kelas masing-masing. Nah, dia ada pencerahan universitas. Tak kejap. Saya pulang piara. Saya akan masuk dalam semaya. Saya ikut dia, saya ada kelas dengan dia. Tetapi bila sudah rutin saya memang tolak. Kalau saya kata saya ada kelas. Lulang engkau, Woi. senang, gadak ilmu ni. Senang. Oh, kau boleh cakap Cina. Bismillah. Tapi dasar, dia. Mai dia dengar ceramah Rasul. Ya walau dia dengar lagi. Cepat sebab saya kata dia cerita tu juga saya kena fikir kena buat lain sini nak buat lain nak pun ada terminal. Kan. Itu sajalah nak. Alhamdulillah beberapa minggu kebelakangan ni kita dah belajar tentang sifatul huruf. Saya nak ulang tu ada yang terlepas pandang. Makhraj cerita lain, sifat cerita lain. Tapi semua ni sifat dan makhraj ni ada pada huruf ciptaan Allah. Adakah huruf yang lebih hebat dari huruf ciptaan yang maha pemerintah, yang maha Agung. Jadi kalau kita boleh belajar Jawi, kita boleh belajar tulisan Rumi, kita boleh belajar vocal dia nak bunyi macam mana, kita boleh belajar dergelong dan deftong dalam Jawi, kita boleh belajar Hamzah yang 3 suku, sa suku. Tetapi ini huruf hijaiyah, ciptaan Allah. Besar pahala apa mat? Nah, orang terlepas pandang. Bila terlepas pandang, bila mereka boleh baca Quran, dia merasa boleh lah. Sehingga ada perempuan yang dia mengajak budak-budak di rumah, dia kata dia dah pandai, kenapa dia perlu mengaji? Semua ada, sama kita. Saya nak abang ni bukan nak kata saya nak bagi contoh
bahawa ilmu Allah ni Nabi Muhammad SAW telah menghadiskan tuntutlah ilmu hingga pilihan lahat. Baca dalam tu boleh faham dah. Makna nak suruh kita belajar sampai mati. Ni tak mati lagi. Dia ambil tuntut ilmu dah pandai. Pandai bukan hak kita. Orang yang ngajar ni pun jahil. Tetapi dia kena ada dua golongan yang mengajar dan belajar. Sebab itu ada talaqi musyawarah. Tetapi jangan kata orang mengajar tu dia pandai sehingga tidak boleh ditegur. Tegur tak apa. Tapi cara tegur tu kena berhimah. Anak-anak sofa dalam keluarga. Suami lagi telur. Kalau nak tegur. Orang lelaki dia ada sifat ego. Ego dia pun melebihi kita. Dia pun tak boleh marah kata ego. Sebab itulah mencandah sifat dayus dalam diri dia pun. Kalau dia pun tak ada ego, bapa dia pun jatuh dayus. Dan dayus itu tidak bau syurga. Tu nak ceramah dia di sana. Ceramah tak apa. Ayo, tak apa. Ustazah, Jadi perempuan, kita kena berhimmat. Dan suami terus berhimmat. Kalau nak pergi mana-mana, boleh mana-mana habak bagi awal. Ada isteri yang suka habak last minute. Suami berhenti lah. Ada. Cara kita nak handle suami kita. Perempuan faham suami perempuan pun. Saya faham suami saya, dia tak sama. Tak sama. Ada jenis dia sengah, dia makan dalam. Ada tak buat dia. Perempuan dia lawak, buka selun. Dia makan tau, bukan masih. Lawak. Dia kata, dia tu cuci sampai saya punya model nak mandi tu. Kan saya tengok ada putih, tadi saya ada foto. Cuci masa. Ya, Cerawat. cuci muka. Cuci lah saya dia tak pakai tu. Sehingga dia tak pasal. Jauh. Tiba-tiba cerai. Perempuan tu telefon suami dia yang duduk rumah asyik pakai kembledak. Pokok jauh. Gigi berkarat semua. Saya suka tengok. Perempuan jangan duduk buat sedap dengan suami you. Suami tu dah. Oh, aku juga aku. Ya. Dia pakai kembledak kan? Dia isap otak dia kan? Itu gigi karat kan? Dia ada isap gigi. Satu hari raya. Satu hari. Jadi kita briefing dulu sebelum lagi. Bapak, jadi kita belajar kan? Ada. Di sekolah tempat aja dia ada roll call. Dia ada 15 minit. Dia ajak betul, budak-budak. Jangan main-main tu, okey, hari ni kita belajar muka surat. 80 miss call. Perempuan tu punya telefon suami dia. Panggil ayah. Tahu tu. Nama kamu cerai. Cerai pun. Anak sok-sok tu. Ni nak agak orang lelaki jangan buat mana. Jangan lebat sejarah. Kan? Jaga dia rumah. Walau dia jenis cincang. Tak apa yang tak sedia sarapan. Kita sediakan. Kita sediakan kau angkat saya. Suami dia pegawai pelajaran. Dia angam. Tak dia angkat dia ICU dia. Sampai melompat. Sebelum tu perempuan dia guru. Sedia sarapan dia tak makan. Dia contoh kat pak saya, kami ni 2 orang elok lah. Tak kisahnya. Tak ada sarapan pun tak apa saya. Bukan makan pagi. Tim ni Fatimah kami. Dia buat pakai budak sejuk pun tak apa. Dia kata. Tiba-tiba kawan jamu dia tak. Makan pagi. Nak kahwin lah tu. Dia nak pergi jumpa orang besar tukar dia pagi ni. Perempuan tu. Ni nak abang. Kursi sedikit. Ilmu rumah tangga saya lepas dah.
Ni nak abang yang ada tu. Kalau dia kata tak mahu, kita buat juga tanggungjawab kita bagi ada. Kan? So kata dia tak mahu, tak usah masuk dia. Hari dia nak kalau dia tak boleh. Nak masuk ayat tangan isteri. Kan? Okey. Kembali kita pada sifat huruf tadi. Sifat huruf ni mustahaknya sesuatu huruf. Ustazah, kalau saya tak buat boleh tak? Boleh, tapi dia kata disiksa dengan siksaan yang takzir. Makna dia jatuh dosa. Kalau makhraj, mereka kata dia tak haram. Ada setengah-setengah ustaz, mereka kita di bidang masing-masing buat. Ada dia bikin dia tasawuf, dia kurang bahagian ni. Ada dia bahagian tauhid dia lebih kurang bagian ni. Allah bagi tu adil. Dia kata tak apa takat sikit-sikit tu tak dosa, tak haram. Kalau ubah makhraj huruf memang haram. Cuba tengok. Ghairil maghdub dengan khairil maghdub memang lari. Memang lari. Azabun alim. Azabun alim. Makna dia memang berlari. Azab yang pedih, azab yang pandai. Alim. Yang mengetahui. Alim. Bukan jalan yang kau murkai, bukan jalan yang sesat dengan kebaikan jalan yang sesat. Berlari dah. Bila berlari makna haram apa? Haram. Jaga. Sifat huruf dia boleh mengundang kepada kesalahan jari. Walaupun sifat kita kata kesalahan khafi, dia boleh mengundang kepada kesalahan yang besar, haram. Contohnya sifat huruf kha. Perempuan tak mahmus. Dia ghairah. Dia kata khair, baik. Ghair, bukan. Berlari mana? Memang dia sifat huruf. Tapi bila tak buat mamus, dia jadi dosa haram juga. Jaga orang. Tu kata tujuan kita belajar ilmu tajwid memelihara apa? Lidah. 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 Boleh kita ikut tapi tupak dah. Betul lah, dalam lidah timbul akhlak orang keriman. Memelihara lidah dari melakukan kesilapan ketika menyebut huruf dalam Allah. Itu tujuan kita main ni. Dari Quran, nak belajar tajwid. Orang kata tak apa. Tajwid bukan fardu ain. Tetapi kita nak bawa dalam sembahyang kita tu jadi fardu ain dah. Jadi fardu ain. Dia kena hukumkan dulu tu. Kan? Boleh ke kalau tak belajar tajwid dia baca siratal ladzi. Tak pernah silap saya baca. Oh. Si. Dengan Si. Lain. Tak belajar tajwid. Siratal ladzi. Yang disebut siratal ladzi. Tu kena belajar. Dia kata baik oh baik. Mau tak mau. Baik, mau tak mau, kena belajar. Sebab kita mukalaf. Apa dia mukalaf? Orang yang diberati dengan hukum syara. Kita lah balik, berakal. Semua akal kita ni. Sampai dakwah lagi, sampai merdeka. Bukan hamba kan? Jadi kita hormat. Ya? Tu kata mukalaf. Orang Nabi Muhammad kami note dah. Kalau saya kata mukalaf memang dari masuk dah. Kita dah belajar sifat huruf dia ada dua. Satu sifat lawan. lazim. Lazim. Satu sifat Arif mendatang. Dia dah kelompok. Empat buli ni, dua buli. Masih di sana lah semua. Lazim. Sifat lazim, sifat biasa. Asal jadi dia lebih sifat lazim. Arif Yang kedua sifat arif, sifat mendatang. Kita 2-3 minggu ni dalam kita nak kenal sebab apa, saya bagi satu-satu. Sifat huruf ni dia payah sikit. Tak boleh pergi semua.
Kita buat satu-satu. Sifat yang ada lawan. Sebab lazim dia terbagi dua pula. Satu berlawan, satu tunggal. Tentu tak ada lawan. Yang ada lawan 10. 10. Ada satu yang di tengah ada tawasul. Tawasul. Yang tu dia dikara tengah, tak dikara dalam 10 tu. Kita dah belajar jahat. Lawan dia Hamas. Hamas atau Mahmus. Kemudian kita dah belajar Rokwa. Rokwa belajar ni. Ya. Lawan dia Syiddah. Syiddah. Di antara dia Tawasul. ataupun tawasul juga digelar. Ani tanya Mas Esa, Ani lepas tak tanya. Bainiyah. Baik. Bainiyah, pertengahan. Bainiyah. Tengah, baini. Bainiyah. 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 Ya. Baik. Cikgu urus. Ubah tak huruf Mahmus. Faham? Syahsun. Syah. Yang kita sebut terbayang Allah. Azmi Sun. wazna. Sadar. Huruf. Cik Yu, ubah apa? Huruf tawasul. Tawasul sederhana. Dan apa? Berpasar Lin Omalam Nun Ainem Ro. Jadi, ubah apa? Huruf Roh. Ubah huruf dia. Kenapa belum? Ada. Ubah apa? Rumah. Rumah. Mat. Dia ada 3 huruf. Kak Jom, rumah. Padahal Wayamim. Dia kata itu bagi dia. Rumah. Alif. Waw. Ya. Baik. Huruf Rokhawah. Cik Mama. Usa. Usa. Ada. Usa. Ada. Ruz. Qassa. Sekejap. Susun balik. Usa. Qaddin. Faddin. Syausin. Zayyin. Sahi. Betul tak Ustazah? Macam mana? Betul. Cikgu Ros betul. Hul, Ghatha, Hafza, Fadil, Syausan, Zayyan, Sauhin. Sin, Alif, Ha. Sin sa. Dia sin, Alif, Ha. Sin sa in Hul, sebut bagi betul. Hul. Hul, Zan. Hul, Ghatha. Kena sebut bagi Ya. betul. Nak bayar nak kita nak tulis tak boleh. Betul. Kalau kita hafal, kita ada kita tulis kena di Google Classroom. Betul. Itu penting. Komunikasi di antara yang ni Dengan main sini Tulis. Nah, sa tu sa ke sa? so panjang sin alif. Sahin. Okey, sa. Nah. Okey, Ustazah bagi satu huruf jahat. Jahar insya-Allah saja. Ya. Jahar azuma waznun qari'in ذي غض جد طلبة Aidil غض طلبة satu tinggal. Tinggal. Jiddin. جد طلبة Aidil jiddin talaba. جد طلبة Tinggal. Ustazah sampai apa pula? Nampak. Hati lah aku. Tak boleh jadi. Saya baca tak boleh juga. Dan kita bukan perfect. Dan kita cuba. Kan? Okey, apa Lim? Burung apa lah? Oh ya. Kamu. Kita lepas dah.
Kan, tadi dah baca, kami baca tak terlalu. Jackson. Oh, kalah. Baju dah baju dah kotor. Ya, apa baju dah kotor. Bajin dan ofko. Tak boleh Betul, jadi betul. hebat. Atau bila liku mana apa baju kotor atau baju bersih hebat. Bukan. Sini nak Dah terlangkau. Saya tak nampak dia. Macam apa dia betul-betul balik. Jangan tu juga cermin. Bagi huruf syiddah. Ajak Bagi roti dia. makan. Ajak roti makan. Baju dah kotak campur Akak. Campur lagi. Kan? Kau tak buat cinta atas kaftar. Tambahkan. Kan? Tidak, tanya lah. Saya tak ada. Nak dah dulu. Pasal kemarin ni. Orang tambah akak. Boleh kat sini. Saya dah Kan pergi rakyat kata si dia. orang nak bantu tak main. Bantu dia dia boleh. Tak tu suruh isi 9 tempat. 9 kali media. Ikut 9 kali. Bila benda ajak saya, ajak 8 kali. Orang tak main yang kali ajak sikit saya, Mas. Jadi duit kalau lebih, dia paskan dia ajak. Seperti saya kongsi ni. Bila lebih, dia akan bagi-bagi kat tang. Oh iya, saya pindah. Orang tu tak main dah. Saya kelah itu masjid tu, dia pun kelih sama dia pun. Jadi macam Kau kelih dan jeru. Betul dah jauh tu. Dia orang kayu. Dia sakit tu. Dia tak main. Kan? Lepas tu dia ajak dia turun sikit rentang nak suruh cakapkan tak main di situ. Dia nak turun nak bapik dia dah. Terus dia kata saya baca. Sejam buat Quran tadi, sejam untuk memang dia belajar betul dia kata tahu. Dia kata dia boleh cukup 9 kali dia kata aku nak baca tak dia. Baik, kemarin saya pergi tak main di masjid. Dia memang pernah perasaan aku nak berhenti ni. Cerita lah dia lama tu. Nak apa kali tu lah. Nak bagi buat. Hormat mama. Dah banyak nak murid hormat ni tak hormat. Dah berkeling dia lagu. Tak betul-betul tak mau main dia kata macam-macam kat depo. Dia buka keluar kan. Lepas tu kita tegak lah kita.
Ada ustazah dah. Tapi saya minta maaf. Takutnya. Dia kalau dengan ni foto nama Azilo. Ha? Dia kata dia ada KM. Oh, dia. Hari tu dia mengaku dia geramkan ayat tu. Dia tak main dia PM saya. Ayat dia mengaku tapi nak ada 2 orang doktor. Oh, hebat. Tapi surau tu tu. Dia kata dari ustazah, ustazah dia sama dia. Tak boleh. Nak layu rumah dia. Dia berjalan kat sama. Dia rumah dia betul-betul. Dia dia bang. Kan? Sakit rumah perempuan. Pokok ni tanam. Tinggi kan macam bagus. Tapi dia sakit tu. Kadang nak buat penuh dia buat susah tu. Dia nak masuk semua. Dia suka masuk. Dia nak buat semua. Dia pun kata kalau buat sedap tu. Dia akan puji yang tu kan. Saya masuk ni sedap. Saya suka buat sobat. Saya kena. Dia pun jiwa. Kita kena jiwa sama. Okey. Dah dah. Okey. Cuba bagi huruf Sofi. Suara seakan siulan. Okey. Okey. Okey, jangan juga apa betul. Ada lah. Mikrofon tak ada apa. Ha? 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 Okey. Okey. Ustazah. Ada macam ada lagi. Asal. Sin. Zain. Ada lagi lah. Dua tu aja. Oi. Sa Sin Zain. Azia. Cik Azia. Bagi huruf-huruf Bailiyah. Boleh? Ya. Masuk. Tahu masuk. Mariam mau pergi mana? Lawa nak macam kerang dia nak. Apa? Sedekah. Oh, sedekah. Oh, yang dulu ada pagi dia. Ya? Baiknya. Nama dia. Dia bukan dia bertiga. Nampak? Jangan pandang kali-kali. Dia akan usaha, dia tak pergi syuting kok. Nama dia. Bin Omar. Dan dia tu tawasul. Tawasul. Umar. Tawasul terletak di antara sifat apa? Cik Azmi. Syida dan Koko. Di antara sifat apa Cik Azmi? Cikgu nama? Cikgu nama kata Azan? Oh, nama bawah. Cikgu nama kata-kata. Di antara sifat apa?
Bainiyah ataupun tawasud dia duduk di antara, in between. Sifat di antara sifat apa dua sifat ni? Syiddah dan Roqawah. Rokhawah dan syiddah. Rokhawah ni suara yang gembur. Gembur. Syiddah Suara menekan. yang gembur. Syiddah kuat tahan nabatan suara. Dia sederhana. Tawasud. Baini itu antara. Baini Ana antara. dia baini. Tawasud dari keadaan wasato, pertengahan. Huruf dia lam, nun, ain, mim, ro. Ra. Baik. Dalam huruf tawasud tu semua huruf dia ada syarat dari tawasud. Syarat dia? Syarat dia? Bersyadah kecuali. Kecuali satu huruf. Dia bersyadah jadi dia sukun berjadi. Ain. Orang depan turun jawab. Faham dah tu. Okey, Cikgu Saidah. Bainiyah. Baik. Bainiyah. Bukan baniyah, bainiyah. Baik. Kalau bani tu Antara. bin. Baini tu Tawasud antara. pertengahan. Cikgu Saidah. Berikan satu huruf yang sifatnya berhamburan. Apa dah? Sila. Ho. Dia peningkat. Huruf shin. Apa dia sifat tu? Tak nama sifat dia. Ambil mat. Tafashi, bukan tafashi. Tafashi. Jangan nak tak apa tak suka dulu. Sifat dan sifat ada 10. Sifat lagi ada 10. Sifat apa? Sifat. Istighfar ni ringan kan? Ismat ringan. Nah, ada soal sebutan rendah. Ada sifat sebutan rendah. Ismat. Sebutan kasar. Ini dua lagi sifat lazim yang kita nak belajar yang ada lawan. Isti'la sebutan kasar. Bila sebutan kasar dia kena terangkap pangkal lidah. Pangkal lidah kita tahu nak sini. Huruf yang letak dekat pangkal lidah paling bawah huruf apa? Qaf. Atas jirannya kaf. Nah, yang ni kita panggil huruf istilah. Dia ada 7. Dia kalau sebut baca mesti so as terangkat. Kata apa? As tak terangkat. Kena as terangkat pangkal lidah kita. Kha, sad, dad, ghain, ta, qaf, dha. Tetapi dari huruf-huruf ni dia ada sifat lain. Contoh tuan-tuan. Zo. Cuba apa maksud au? Tapi kadang-kadang ada sebut au. Saya kata gemborkan sikit sebab dia ada situ rokok. Dia ada istiqla, dia ada intibak, dia ada rokok, dia ada jahat. Banyak. Satu-satu huruf orang-orang 5 sifat. Au. Macam orang tak tahu. Dia pangkat tak punya lidah. Lawan dia sebutan lidah. Tak boleh anggap pakai lidah. So, ataupun tambah banyak suka buat silap. Nah, mabathus. Cepat. Mabathus. Ujuk. Mabathus. Kaf. Tak boleh sebut ko. Tak boleh. Dia bukan nak pakai lidah. Dia kena ikut huruf mat. Huruf mat kena ikut dia. Ak. Nampak? Yang ni huruf sifat apa dia? Cuba baca.
Sabata izu man yujawidu harfahu isalla syakka. Cara nak hafal berapa hari? Senang buat. Sehari, Papa ambil 3 hari. Satu sifat huruf. Sambil masuk, berapa? Sabata. Main masuk. Sabo. Tak ulang. Sabata. Saya buat ke tu? Ya. Masa saya buat ke tu, saya boleh tu kata. Turun mula mengaji huruf ikhwa tu. Takut ustazah nak tanya. 15 Kan? Masa tu huruf ikhwa nak kasar paling pagi. Yok. Macam tak boleh hafal. Baru-baru. Kan? Kan? Gini lagi, dia lupa pula. Cintakan ayat Quran. Dalam Allah, bagi. Sabata izu man yujawidu harfahu isalla syakka. Nampak? Apa itu? InsyaAllah boleh. Sabata izu man Ayo. yujawidu harfahu isalla syakka. Jadi puasa ni kalau panjang umur, kita tak buat dah pertandingan. Boleh jadi kita buat perisau. Kita buat perisau, tukar patah rat. Lagi idea lagu tu duit pun tak keluar nak jumpa pengaji. Kan? Dia jadilah kalau saya mati pun buat dulu lah. Kalau orang pun tak larat lah puasa. Kan? Dekat motor kali ni lah. Besar. Bapak insyaAllah. Besar banyak. Enak. Dia. Masalah dalaman. Terima kasih kepada cikgu nombor kita yang telah pun hantar kepada ketua kelas dari kumpulan-kumpulan lain tentang baju muslimah. Tetapi selepas ini perempuan kalau ada majlis apa yang saya kata pakai baju muslimah, kalau ada kumpulan yang tak pakai jangan kata apa. Pasal kita itu hak kita pun tak ada paksaan. Tapi saya suruh agak. Saya kata tak abang. Jadi kalau mereka tak nak, ikut suka. Kalau hari yang saya kata pakai baju tu, semua kena pakai. Kalau yang tak pakai, tak boleh berbaik sangka sebab dalam kumpulannya ada yang dah berusia. Kan? Yalah. Dah berusia, yang tak berusia saya sorang dengan manduk. Jadi sambutan mereka kelas agak kadang-kadang cuma semayang dia berhubung Sumaya bila dia tengok bukan dia tak kenal. Dia ramai ada yang kata tak boleh pakai tengok Jersey. Dia pun nak pakai kain cotton. Lepas tu saya tak mahu sejembok. Saya tak mahu sejembok. Saya tengok suka. Lepas tu ketua dia main jumpa saya. Ustazah boleh tak kami nak beli miring. Nak beli miring baju muslimat. Ada kontak cikgu nombor abang kata saya beli. Kan? Saya bagi. Yang tu lah. Dan Syirah dah bagi dah. Bagi dah, dia bagi lagi. Nama-nama. Jauh dah. Bagi dah kan? Okey, dia dah. Ini kira sama. Okey, contoh Cuma kan ni ada ada sama. baris. Okey, cikgu bercontoh. Sebab tak apalah. Boleh contoh. Kita tengoklah kita dia kan. Aku contoh. Nanti tinggal sini lah. Ada tengok siapa ni tengok. Sebab tak mahu tak.